Masa tu ibarat macam orang kata kais pagi makan pagi, dan masa tu saya rasa macam satu keputusan yang salah apabila saya meletakkan jawatan sebagai seorang cikgu. Hai, saya Cikgu Sheila. Okey, saya daripada Cikgu Sheila Academy yang berpangkalan di Puchong, Selangor. Masa first masuk Fund Evo, saya punya income dalam 200 lebih, 300 lebih setahun. Saya cuma letak target lebih kurang dalam 600,000 je. Tapi saya ingat masa tu, Tuan Fahdi ada tanya saya, okey cikgu target tahun ni cikgu dapat berapa? Saya kata, saya target 6 lah. Tapi Tuan Fahdi kata, no, cikgu kena target 1 million. Saya macam berfikir, boleh ke dengan kita seorang, kita cuma ada admin seorang, mampu ke achieve amount yang tu. Sekarang Alhamdulillah dah pun mencecah angka 9. So itulah dia, sikit lagi lah doakan Cikgu Sheila Academy. So sampai satu ketika saya jatuh, terduduk. Masa tu ibarat macam orang kata kais pagi makan pagi, dan masa tu saya rasa macam satu keputusan yang salah apabila saya meletakkan jawatan sebagai seorang cikgu. Jadi sebab tu bila saya dapat peluang bersama dengan Fund Evo, saya belajar betul-betul, saya berguru betul-betul, saya akan cuba buat yang terbaik. Sebab saat kejatuhan itu sangat perit lah. Saya memang tak sanggup dah nak ulang. Bila saya dah achieve satu pencapaian yang baik lah, saya rasa dalam Fund Evo. So saya rasa benda ni sangat penting lah untuk usahawan dekat luar sana. Kita memang sebenarnya kena ada ilmu, kena ada mentor, dan kita perlu ada satu sistem serta satu circle yang positif untuk tolak kita untuk pergi lebih jauh. Kenapa saya join Fund Evo sebenarnya? Selepas COVID lah, income saya dah mula stagnan lebih kurang 4 tahun. So saya rasa mesti ada sesuatu yang saya perlu buat, saya perlu improvekan lagi untuk lebih lagi lah pada tahun 2025. Saya ternampak satu iklan Fund Evo, Amazing Founder Education. So bila saya ternampak education tu, saya tu macam saya kena pergi. Dan ketika itu saya fikir, kalau saya tak buat sesuatu, nanti 2025 tetap sama macam biasa. Kalau kita tidak bertindak, sebenarnya dia tak akan jadi. So once kalau kita dah decide untuk kita buat sesuatu tu, kita mesti bertindak supaya kita akan dapat result dia dengan cepat. Pada usahawan yang kat luar sana, jangan malu, jangan takut untuk berguru. Sebenarnya kita memang perlu mencari ilmu kalau betul-betul kita nak grow untuk lebih jauh, lebih besar lagi untuk tahun-tahun yang akan datang, terutamanya untuk tahun 2020. Saya dah join Raise Your Business Standard. Anda bila lagi?